Okay, hari ni aku datang ke apa nama tempat ni? Kiulu, Kiulu, di mana jambatan gantung Tamparuli yang famous tu. Ni jambatan gantung Tamparuli. So, kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Jambatan ni famous juga tau. Pernah masuk dalam TikTok dah lama sebelum ni. So, di sini cuman sejarah jambatan ni, ni sejarah dia. Ni tanam hidup ni. Saja dengan semua pembantu tu. Dan menyaksikan seorang gadis tempatan yang cantik, Sulongkoi ni. Ada cerita dia aja. Okay, ni batu peringatan. Ni kisah benar juga lah kok. Sebenarnya. Okey, ni dia punya ni. Ada kebudayaan tu. Ada rumah lama tapi ni. Okey. Ini adalah dia punya ni. Sepatutnya kita akan boleh lalu tau dengan kereta kat bawah ni. Sebab ni adalah macam dia boleh lalu jalan darat dengan jalan dengan jalan kaki ataupun dengan kereta kat situ. Tu nampak Kinabalu, Gunung Kinabalu. Cantik nampak. Sini. Gekau. Mau pegang kaki semua ni. Okey. Ini jambatan dia. Cantik lah dia punya semua. Bawah. Ini jambatan dia. Yang famous tu. Yang tanam hidup-hidup tu. So ini adalah tempat lah kan. Sungai yang luas. Memang pernah ada dalam mungkin Shelly kot. Cantik tak? Tamparuli punya tempat lah. So korang boleh datang. Tak ada masuk percuma. Dia percuma je. Cuma ada donation box. Kau bagilah berapa yang kau mahu kan. So tak payah nak salah lah. So kalau kat depan tu saya rasa ada perkampungan. Nampaklah untuk orang tu. Okey. So terus saja untuk hari ni. Kita boleh tengok lah ada kegiatan kat sana. Okey, di bawah jambatan Tamparuli ni kita akan ada pasar lah. Ada pasar craft, pasar tempatan lah kot. Pasar pelancongan sini. So macam-macam dia ada jual ikan bilis apa semua. So ini adalah kawasan pasar-pasar yang dijual. Lepas tu dia ada, sebenarnya ada pasar macam pasar pagi kot kat sana. Tapi dah tutup dah sebab panas kan. Kita orang datang pun dah pukul berapa dah ni kat sini. Lepas tu ada pasar biasalah yang korang tengok. Dia ada macam banyak juga pasar-pasar ni kan, pasar-pasar craft seperti kayu kat sini. So korang boleh datang lah. Lepas tu pasar awam dia kat sini. Kita ni macam pasar awam ni dah habis dah. So sebab kita dah dari sini pukul berapa dah kan. Okay, let's go. Okay, ni adalah tamu dekat Tamparuli ni. So korang boleh datang. Agak panas lah, sangat panas. So nak cari, ada craft tangan ni. Aku nak cari keychain, nak cari push magnet sini. Okay, tengok apa yang dijual. Ni pasar Tamparuli ya. Dia dijual juga barang-barang macam-macam. Ni lah. So aku mesti cari fish magnet yang jenama. Yang Tamparuli punya macam tak ada je. Ada tu je. Okey. Ni ada fish magnet 25 ya. 25 ya. Punya baju. Punya baju. Aku boleh pakai kot ni kot. Untuk ni, untuk ambil gambar. Ada fish magnet tu je. siomay.
Sewa aku. Tak ada. Lah. Pasal dia. Kering. Okey. Masin. Ni pasar dia punya pasar tempatan lah kat sini. Dia ada pasar kering kat sana. Ni pasar basah. Pasar basah pun dah tak ada orang dah. Mungkin sebab dah bila dah habis lah kan. Sepatutnya pagi. Ni kami dah 10.49, 11 dah, pukul 11 lah. So banyak dah tutup lah pasar kat sini. Sepatutnya pasar ni kita boleh masuk dengan kereta tau. Cuma sebab jalan jambatan tu tengah dibaiki, so kami terpaksa turun kereta jalan kaki dengan jambatan tu lah. But okay, sebab memang kita orang tujuan nak naik pun jambatan tu. Sini jual barang-barang macam ni, okey juga. Cerita buat burung kak. Cerita Gapur panggil. Buat mu jadi nak tengok sama. Cari apa langkung? Tengok saja. Boleh. Okey, pasar ni pasar yang dalam. Dia macam pasar Siti Khatijah zaman dulu. Masa saya nak beli pinang apa semua ni boleh lah sini. Saya sayur untuk masak semua lah. Memang ni lah Tampuruli punya tempat. Ada pasar sayur, pasar basah, pasar kering dan juga craft sikit. Dan kita ada kawasan makanan. Ni kawasan makanan. Boleh makan. Tengok dekat tu jual apa. Makanan asli di sini. Cuma kau pilih lah yang kalau yang Muslim boleh pilih lah yang mana yang rasa halal boleh dimakan. Kita makan. Tak. Kuih biasa ni kuih. Oh, tako. Oh, salah kau dia. Wah. Banyak lagi kau suka senang punya. Besar jugalah. Situ ada lagi terlampau panas. Aku cari benda-benda yang okey. Ya, tak ada apa. Oh, nasi belau. Nak makan nasi ya? Okey, ini pekan Tampuruli. Selepas sebalik daripada apa nama orang panggil, sebalik jambatan tersebut yang aku parking tadi. Memang banyaklah juga pekan yang comel, agak comel. Aku sebenarnya cari fish magnet yang ada tulis Tampuruli tu, tapi macam tak ada kot. Ada satu je makcik jual, bukan fish magnet, dia jual satu keychain je. Tapi keychain tu yang agak macam tak menarik minat lah, sebab dia tak berapa cantik kan, tak berapa menarik kan. So aku kalau harga tak kisahlah RM10 ke apa kan, tapi disebabkan dia punya tu tak best, dia macam dia tak cantik, so aku macam kurang lah sikit peminat. So tak apalah, it's okay, tak kisah, minat masing-masing. So ini adalah pekan dia. Agak banyak lah barang-barang yang dijual kan, macam okey lah, best lah bagi aku. Best pipe semua ada. Makan Tampuruli ni okey lah bagi aku. Nice. Semacam ada.
di Pekan ke Bandar. Pekan kot. Pekan kan? Tapruli kan? Okay. Memang kat sini jual kerepek-kerepek. Muslim punya. Oh, itu pisang. Sedap juga. Okey, itu saja menggerakkan dia tu pasal yang aku pergi tadi. Itu saja. Okay, bye. Aku beli kuah pisang RM3.15. Oi, dekat KL ni tak ada kau benda banyak macam ni. Kat Kelantan pun tak ada dah. RM5. So, apabila kita beli RM3.15, siap dia bagi lebih lagi kat aku. Bestnya. Dah macam vibe couple zaman-zaman dulu Sekarang kuah pisang dia pun sedap. Anggap je, aku suka. Ini kita tengok sejarah tapruli, dan dia orang kata yang ditanam untuk semangat tersebut. Ini aku punya ni ilustrasi lah wajah yang ditanam tu. Ni buat apa nama? Buat semua tu. Buat apa orang panggil? Keputusan terhadap tu. So, orang yang keputusan tu sejarah dia. Sejarah Jambatan Gantung Tapruli. Aku berada di bawah jambatan ni. Jadi sejarah dia bawah jambatan. Okey.